Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya percaya kembali lagi kita ke Sembang Guaman Jabatan Bantuan Guaman. So hari ini bersama-sama dengan saya Lokman Hakim daripada Jabatan Bantuan Guaman Negeri Sembilan. Hari ini saya ada bawakan satu tetamu. Sebelum tu saya bagi tahu dulu apa tajuk kita pada hari ini. Tajuk kita hari ini adalah hak pekerja, apa yang perlu kita tahu. Hari ini saya ada tetamu istimewa bersama-sama dengan saya, merupakan seorang peguam cara dan peguam bela. So sebelum tu saya berikanlah dia the floor untuk podcast hari ini, untuk dia kenalkan diri dia, sedikit latar belakang berkenaan diri dia. So saya serahkan kepada Tuan Muhammad Fazlin. Tuan, baik, silakan Tuan. Terima kasih Tuan Lokman daripada Jabatan Bantuan Guaman Negeri Sembilan lah. Betul. Dan sebelum saya mengenalkan diri saya tu, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada pihak Jabatan Guaman Negeri Sembilan atas jemputan. Saya jarang-jarang sekali ni bercakap dalam depan kamera semua ni kan. Betul. Bukan so, saja kita bersama-sama Tuan. So apa tu, sedikit sebanyak berkenaan diri saya Fazrin Abu Bakar. Seorang peguam bela dan peguam cara di Malaya lah kita kata. Dan saya merupakan graduan daripada Universiti Utara Malaysia. Tu yang datang hari ni dengan tie UM, semangat sebagai alumni kan. Betul. Sebenarnya saya alumni juga, tapi sebab saya tak ada tie tu, saya rasa tie tu special tu. Orang tertentu yang ada. Betul. Kan? Okey. Nak kata lama dalam bidang kepeguaman ni tak lama lah, lebih kurang hampir 7 tahun dah. Sejak saya bergraduasi daripada UUM, dan seterusnya saya melanjutkan pelajaran dalam pasca ijazah diploma dalam bidang syariah dan juga amalan. Cumanya buat masa ni saya memfokuskan kepada bidang civil ni lah. Sebab daripada awal kejaya saya tu sebagai seorang peguam, memang saya dilatih dalam bidang civil. So dah jatuh cinta lah kita kata kan, kepada bidang civil ni. Dan saya merupakan orang Kedah. So kalau kata orang kata tu lidah tu tak boleh hilang lagi, logat-logat Kedah tu, minta maaf lah. Tak kan? Apa, kita sama-sama. So walaupun dah bertapak dekat Kuala Lumpur dan juga orang kata bahagian selatan tanah air ni, dah lama, tapi orang kata lidah tu masih keras lagi kan, nak ubah tu kan. Itulah kot saya rasa sikit banyak. Dan sekarang ni saya merupakan rakan kongsi di Tetuan Ainah Halim Engku yang berpusat di Seremban 2 Negeri Sembilan. Dan menjalankan semua kes lah, termasuk kes jenayah, kes civil, kecuali syariah saja buat masa ni kita tak buat. Dan saya merupakan rakan kongsi ataupun partner yang mengendalikan bidang civil. Saya ada lagi seorang partner iaitu Puan Aina. Beliau yang mengendalikan bidang jenayah dan juga tuntutan kemalangan. Okey, itu bidang-bidang yang kita ada di firma kita lah. Okey. Itulah kot Zaman. Okey. Sebelum kita pergi deep pada kita punya tajuk, Tuan, saya tertarik berkaitan dengan syariah tersebut. Mungkin sedikitlah Tuan, berapa lama sebenarnya syariah tu Tuan ambil untuk dapat pasca ijazah Tuan? Selepas dah habis degree saya tu, saya rasa saya tak ingat, tapi saya rasa tak lama, sebab dia program full time, cuma kelas dia tu di hujung minggu saja. Cuma pack lah. Hari Sabtu dan Ahad tu kita memang full day tu memang kelas mata-mata. Sabtu dan Ahad saya rasa tu kan, untuk completekan syariah. Saya rasa setahun setengah macam tu. Lepas tu saya dapatlah satu diploma pasca ijazah. Sebab dia panggil diploma pasca ijazah tu sebab
orang yang tak ada ijazah tak boleh ambil kos tu. Oh, Dia kena ambil ijazah dulu, apa maksudnya ijazah yang berkaitan lah, syariah ke, undang-undang ke, baru boleh ambil. Betul. Okay, syaratnya mesti ada ijazah dulu lah. Betul. Lepas tu dia panggil pasca ijazah. Dia macam master jugalah, Okay, tapi faham. dia diploma kan. Soalan ni sebenarnya saya kemukakan kepada penonton yang tengok ni adalah sebab kadang orang tak tahu sebenarnya apa, macam mana nak dapat benda tu dah berapa lama. So, saya share sikit lah sebelum kita masuk. Okay. Kita bertajuk hari ni Tuan Fazil, just sebab Tuan Fazil ada pengalaman tu. Okay, kita pergi kepada tajuk kita hari ni, hak pekerja, apa perlu kita tahu sebenarnya. Okay. Macam kita tahu hak pekerja ni dia satu benda, kita tak boleh lari. Hak pekerja, atau pekerja, dia macam jalan dia sejalan seiring sejalan macam tu. Berjalan seiring sejalan macam tu. So sebelum kita pergi tu, apa sebenarnya pekerja dan juga atau pekerja ni, apa definisi dia bawah atau pekerja ni sebenarnya tuan? Maksudnya pekerja tu sendiri. Betul. Apa sebenarnya pekerja tu dalam atau pekerja tu? Apa adakah semua pekerja adalah pekerja bawah atau pekerja? Separuh saja ke, setengah saja? Ada kategori berkaitan dengan tersebut tuan? Okey, sebab Tok Lokman, podcast ni kita fokuskan kepada public kan. Betul. Jadi saya tak berhasrat untuk gunakan bahasa undang-undang yang banyak lah dalam podcast ni. Jadi lebih mudah untuk difahami kalau nak terujuk pada akta kerja tu. Kita rujuk pada Section 2. Section 2 ni adalah mana-mana akta, biasanya Section 2 ni adalah semua definisi yang ada dalam akta tu sendirilah. Dan perkataan pekerja memang ada didefinisikan dalam Section 2 ni. Cuma untuk lebih mudah faham, maksud pekerja di sini tu adalah sesiapa saja yang memasuki ke satu kontrak perkhidmatan atau kontrak of service untuk bekerja dengan satu-satu majikan tu, itu adalah pekerja, dianggap sebagai pekerja. Maksudnya dia masuk satu kontrak untuk buat kerja dan dia menerima bayaran sebagai balasan, iaitu gaji dia lah, kan, dan ada syarat-syarat yang mana seiring dengan akta kerja. So complete semua elemen tu dia dianggap sebagai satu pekerja lah, seorang pekerja lah kita kata. Maksudnya untuk saya masuk lah tuan. Maksudnya adalah dia adalah untuk seseorang yang masuk for contract for service. Contract of service. Of service, sorry. Maaf tuan. Contract of service. Maksudnya siapa yang masuk contract of service, dia adalah pekerja yang dilindungi di bawah atau pekerja. Secara kita bagi secara umumnya macam itulah. Macam tu. Betul. Cuma secara spesifiknya, kalau kita tengok akta kerja ni, dia cuma terpakai kepada pekerja-pekerja swasta lah. Kan? Macam tuan bekerja di bidang apa orang kata kerajaan. Tak terpakai lah kan. Sebab perkhidmatan awam ni dia ada akta khusus dia yang orang kata melindungi pekerja-pekerja. Jadi pekerja ni adalah mereka yang di bawah, yang kerja di swasta lah. Betul. Okey. So tadi tuan ada sebut berkaitan dengan contract of service. Tapi macam dekat JBG, kita tahu yang sekarang ni internet sangat banyak, isu pekerjaan ni orang selalu cari, banyak pekerja setelan raya. So dia orang akan cari, akan terjumpa perkataan contract of service. Betul. Dan akan jumpa juga perkataan contract for service. Okey. Ada perbezaan tak antara dua-dua perkataan? Dia nampak bezanya of for. Itu je beza dia. Dia tak ada beza banyak apa. Dua-dua perkataan je. Tapi adakah dia memberi satu perbezaan yang sangat besar untuk kedua-dua kontrak ni sebenarnya? Dari segi perkataan lah, kalau kita tengok perkataan contract of service, contract for service, kalau dalam bahasa Melayu dia, yang membezakannya tu adalah perkataan untuk. Okay? Kontrak perkhidmatan, itu contract of service. Kontrak untuk perkhidmatan, itu contract for service. Okay? Perbezaan yang ketara bukan kata orang awam saja. Benda ni masih lagi dibincangkan, diperdebatkan dekat mahkamah-mahkamah, especially dalam kes-kes buruh lah, kes-kes pekerja ni. Memang dibincangkan secara menyeluruh apabila kita nak membuat satu definisi sama ada seorang ini adalah pekerja atau tidak. Especially di mahkamah buruh lah. Mahkamah buruh sebab bidang kuasa dia kena tentukan dulu orang ini adalah pekerja dan only baru dia boleh bawa tuntutan tu di mahkamah buruh. Okay, so kita akan mulakan dengan definisi apa tu contract of service atau contract for service. Maksudnya untuk kita bawa satu kes ke mahkamah buruh tu, perkara utama sebelum apa-apa isu sekalipun, tentukan dulu adakah dia pekerja atau tidak. Betul. Itu perkara pertama yang biasanya mahkamah buruh akan tentukan, sama ada penuntut dalam kes ini adalah pekerja atau tidak. Sebab itu soalan utama. Kalau kata soalan itu jawapan dia gagal, maksudnya keseluruhan tuntutan tu tak berasas.
Kan? So berbalik pada soalan tadi tu, saya menjawab, contract of service ni adalah kontrak perkhidmatan. Kontrak yang mana pekerja-pekerja masuk dengan pihak majikan. Yang mana dia biasanya dia akan lay down semua gaji lah, masa bekerja, berapa bayaran overtime, berapa apa orang kata cuti dan sebagainya. Okey. Berbeza pula dengan contract for service. Contract for service ni adalah kontrak untuk perkhidmatan. Maksudnya kita menyediakan perkhidmatan. Sebab macam saya sendirilah. Saya menyediakan perkhidmatan guaman. Okay. So bila saya nak memasuki ataupun nak ambil satu klien, saya akan sediakan satu contract for service. Kontrak saya dengan klien saya, ini adalah kerja-kerja yang saya akan buat. Tapi saya bukan bermaksud saya ini merupakan pekerja kepada klien saya. So sama juga konsep macam kontraktor. So dalam bahasa mudah ni adalah kontraktor bebas lah kita panggil selalunya. Kontraktor bebas ni dia hire bukan untuk sebagai pekerja, tetapi lebih kepada kontraktor untuk tempoh masa tertentu untuk lengkapkan kerja ni. Dah siap, dia dah tak ada lagi kat situ. Itu contract for service lah. Tadi tuan ada sebut berkaitan dengan akan layout gaji dan sebagainya. So kita pergi dalam sikit tuan. Isu berkaitan hak pekerja ni adalah dia lebih kepada kadang-kadang pekerja ni rasa teraniaya dan sebagainya. Okey. Contohnya, ada tak dalam akta ataupun amanah-amanah perundangan lah tuan yang memberi syarat pembayaran gaji kepada pekerja ni? Contohnya berapa kena bayar? Adakah majikan ni boleh bayar ikut suka hati dia? Adakah majikan ni boleh bayar lewat? Isu tu semua timbul sebab itulah persoalan-persoalan yang timbul daripada saya punya penonton-penonton kita pun nak tahu sama ada adakah boleh majikan ni kata sebab kau kontrak dengan aku, kau pekerja aku boleh buat apa yang kau nak. So apa stand undang-undang dalam perkara ni tuan? Okey, berkenaan soal gaji, sudah tentulah kalau kata dalam akta kerja tu memang secara spesifik disentuh berkenaan dengan gaji ni bermula daripada kalau boleh saya rujuk Seksyen 18 sehingga Seksyen 25 akta kerja tu, memang keseluruhan peruntukan-peruntukan ni memang menyentuh soal gaji. Seperti mana contoh Seksyen 18, kalau boleh lihat dia peruntukan undang-undang tu, provision tu menyentuh berkenaan dengan masa bayaran gaji. Bayaran gaji majikan tak boleh lebih daripada 7 hari pada setiap bulan. Dan Seksyen 20 pula ada sentuh berkenaan dengan potongan-potongan yang boleh dibuat ke dalam apa orang kata kalau gaji pekerja tu apa potongan yang sah. Dia tak boleh sewenang-wenang je dia nak potong gaji orang tu, tak boleh. So dia ada peruntukan yang khas mengatakan ini hanyalah potongan-potongan yang sah boleh dibuat. Sama juga dengan Seksyen 21, potongan menyentuh berkenaan potongan gaji. Dan boleh rujuk akta tu sendirilah, memang ada. Tadi tuan kata ada perlu bayar sebelum 7 hari bulan. Betul. Pada bulan seterusnya tuan. Katakan let's say dalam isu ni adalah mungkin pekerja-pekerja dia datang, dia kata alamak, majikan kata saya tak nak bayar awak 7 hari bulan, saya nak bayar awak 15 hari bulan. Kan? Okey. Dan ada masa juga kadang-kadang 15 bulan kan bukan 15 bulan tu, 15 bulan 2 bulan akan datang untuk gaji yang 2 bulan lepas punya. Tu cerita dia. Dia kalau sebulan gaji tu banyak bekerja dia boleh tahan lagi, tapi kalau 2 bulan lepas tu. So apa sebenarnya, adakah pekerja ni dia pertama ada hak ke untuk dia defense diri dia, dan kalau dia ada hak tersebut dan kat mana dia nak pergi kat siapa, so orang nak tahu dia nak pergi kat siapa sebenarnya. Okey, faham. Maksudnya kat sini kalau memanglah itu fungsi undang-undang, kita ada akta, kita ada orang kata rules yang orang kata menjaga kepentingan-kepentingan dan hak pekerja ni, iaitu akta kerja sendiri. So, akta tu atau provision tu dibuat bukan sahaja, memang untuk dipatuhi. Jadi kalau kata majikan tu gagal untuk patuhi ataupun ambil satu pendirian yang bertentangan dengan akta yang parlimen dah buat, jadi itulah satu kesalahan yang serius lah. Dan bila berlaku kesalahan-kesalahan yang begini, pekerja-pekerja memang sememangnya dinasihatkan untuk melaporkan dan ataupun membuat aduan. Yang paling mudah sekali adalah aduan kepada pihak tenaga kerja. Okey, kalau kita pernah dengar tu bahasa kampung dia ni mahkamah buruh lah. Mahkamah buruh ni kita kata sebab sekarang kita panggil dia Jabatan Tenaga Kerja, JTK. Okey, JTK orang sebut JTK itulah. Itu mahkamah ataupun satu jabatan yang melindungi hak pekerja ataupun yang menentukan isu-isu berkenaan dengan pekerja dengan majikan ni lah. Kan? So itu menjawab soalan Tuan Lokman tadi tu, ke mana dia orang nak pergi kalau kata ada isu berkenaan dengan ni. Cadangan saya adalah rujuk kepada pihak JTK. Dan
bila orang dengar mahkamah ni kadang-kadang orang takut nak pergi ke mahkamah kan. Dia satu stigma yang macam mahkamah ni. Betul. Macam kat suruh dia kena pergi mahkamah ni. Mahkamah macam buat kes jenayah tapi betul. Macam buat salah. Tapi sebenarnya dia nama je mahkamah. Mahkamah dalam itu yang saya pujilah dalam sistem orang kata perundangan kita ni. Walaupun kita dengar perkataan mahkamah, tapi prosedur yang sebenarnya di Jabatan Buruh ni ataupun di Jabatan Tenaga Kerja ni, bila kita laporkan satu-satu aduan, satu mesyuarat ataupun perjumpaan di antara pekerja dengan majikan akan diadakan. Okey, daripada situ pihak Jabatan Tenaga Kerja akan menjadi sebagai seorang orang tengah untuk menyelesaikan pertikaian yang timbul. Misalnya kalau isu gaji lah, isu gaji tak bayar gaji ataupun bayar gaji lambat, ada OT yang tak dibayar kan. So pihak tenaga kerja apa yang dia orang akan buat, dia orang akan duduk panggil pihak-pihak untuk sit down dalam satu bilik dan buat perbincangan macam mana kita nak selesaikan benda ni. Ada tak kaedah yang orang kata win-win situation? Apa masalah dia? Dengar daripada dua-dua pihak. Dan kalau perbincangan tu gagal, barulah dia akan dibawa ke depan mahkamah yang didengar secara formal daripada bukti-bukti yang ada dan sebagainya lah. So itu antara orang kata kaedah yang efektif juga. Kebanyakannya kes biasanya selesai dari awal. Maksudnya sebelum masuk ke mahkamah. Maksudnya tak perlulah kita go through ataupun melalui proses yang sangat stres, iaitu bagi keterangan dalam kandang saksi dan sebagainya. Itu proses yang tak ramai orang suka lah kan. So itu yang berlaku dekat JTK kan. Berkaitan dengan JTK tadi, tuan, okay, bila pengadu ni dia nak pergi, macam dia dah rasa dia bayar lambat gaji, dia tak bayar gaji dan sebagainya, dia dah rasa teraniaya dan sebagainya. Benda yang dia fikir adalah aku nak bawa apa? Macam tu kan. Sebab dia fikir macam ada nak bawa IC je ke. Penonton-penonton kat sini mungkin yang bukannya semua daripada bagian undang-undang, so mereka mungkin tak tahu apa yang kena bawa pergi JTK tu. Kalau boleh tuan bagi sedikit lah apa benda yang basic, sekurang-kurangnya benda tu kena bawa. Okey. Apa yang selalu saya bagi tahu dekat klien-klien saya lah, bawa semua dokumen yang relevan. Maksudnya relevan ni very subjektif lah. Maksudnya kita kata atas fikiran manusia yang cerdik ni, dia akan tahu dokumen apa yang relevan untuk kes dia tu. Okay, dalam konteks ni kita boleh kata IC tu memang salah satu dokumen yang ke mana saja kita bawa lah. Dan of course bila kita berurusan dengan jabatan kerajaan, salinan tu perlu lah. Kan, salinan IC. Dan yang paling utama dalam konteks kerja. Betul. Adalah satu kontrak kerja lah. Kalau kita masuk ke satu organisasi tu, make sure kita ada kontrak dan kita bawa kontrak itu sebagai orang kata rujukan kita kan. Ada tak terma-terma dalam kontrak itu yang dilanggar oleh pihak majikan yang menjadi asas pada aduan kita untuk buat di Jabatan Tenaga Kerja tu lah. Okey, itu yang pertama. Dan yang keduanya mungkin kalau kita nak metikaikan isu gaji, pihak JTK mungkin akan minta berapa gaji you. Betul. Kan? So mestilah kena ada payslip. Kan. So kita boleh minta dulu payslip yang ada tu ataupun slip gaji lah kita kata. Slip gaji tu daripada pihak majikan. Cumanya bila kita nak bawa tuntutan ni biasanya orang tak bagi tahulah majikan kan. Betul. Janganlah bagi tahu majikan saya minta slip gaji nak bawa kes sikit. Memang tak dapat lah kan. So biasanya kita cuma minta sebab hak untuk dapatkan slip gaji tu memang ada dalam akta kerja. Memang ada diperuntukkan, memang kita berhak untuk dapatkan slip gaji. Kan. So make sure setiap bulan kita dapat slip gaji dan kumpulkan. Benda tu bukan yang untuk orang kata saja dia orang bagi. Betul. Memang untuk rujukan, dan kalau ada apa-apa isu kenaan gaji bawa ke depan. Maksudnya untuk rujukan pihak JTK. Dan dokumen-dokumen lain lah, kalau kata ada komunikasi secara email dan sebagainya, boleh bawa jugalah. Okay. So tadi kita ada sebut juga tuan berkenaan dengan bayaran kerja lebih masa, sebanyak OT dan sebagainya. So kita take care sebab dia adalah pekerja-pekerja swasta yang mungkin kontrak of service-nya kadang-kadang memerlukan bekerja lebih daripada masa yang sepatutnya ditetapkan. Jadi sebenarnya daripada macam saya balik kepada stand undang-undang berkaitan dengan overtime ni, apa stand undang-undang sebenarnya? Adakah undang-undang benarkan benda ni? Adakah ada had, adakah kadar yang undang-undang benarkan daripada overtime ni? Faham. Betul, jelaskan. Okey.
berkenaan dengan isu overtime ataupun kerja lebih masa, memang Akta Kerja ada membentukkan guideline ataupun satu peruntukan yang mesti dipatuhi oleh semua majikan. Iaitu saya rujuk kat sini lah supaya tak tersilap, sebab dia ada numbers, saya belakang numbers ya. So okey. Pekerja untuk pekerja full time dan orang yang gaji bulan, kita kata pekerja swasta, dia sehari dia hanya boleh bekerja 8 jam. Ini pindaan yang terkini lah. Okay. 8 jam tu 8 jam rehat? sehari tak termasuk rehat. Tak termasuk rehat. Okay. So rehat yang diperuntukkan adalah minima 30 minit. Okay. Maksudnya dalam 8 jam tu minima 30 minit kena ada rehat. Tapi biasanya praktikal dekat Malaysia ni kita bagi rehat 1 jam lah. Pukul 1 sampai pukul 2. Betul. Okay. So 8 jam sehari tak termasuk waktu rehat. Dan total 8 jam tu tak boleh lebih daripada 45 jam seminggu. 45 jam seminggu. So, okey, kalau kena kerja lebih masa, OT ataupun kerja lebih masa yang dibenarkan total untuk seminggu, total untuk sebulan tu tak melebihi 104 jam. Sebulan tak melebihi 104. Untuk OT saja, betul. Untuk OT 104 jam tak boleh lebih. So dalam keadaan macam ni, pekerja boleh memilih untuk buat maksimum ataupun majikan juga boleh pilih untuk tak bayar kepada pekerja kalau dia buat lebih masa. Sebab itu atas dia punya permintaan sendiri. Maksudnya overtime ni perlu ada blessing daripada majikan dulu lah. Betul. Sebab baru pekerja tu boleh buat. Sebab majikan yang akan bayar kan. Tiba-tiba sahaja overtime kan. Tak boleh macam tu. Okay. So dalam sehari termasuk OT tadi kerja 8 jam. Betul. Termasuk OT tak boleh lebih daripada 12 jam. Betul. Okay. So itu orang kata tujuan parlimen buat peruntukan yang macam ni adalah untuk menjaga kesihatan lah. Terutamanya kita kerja sampai 24 jam, kejar duit pun tak guna juga kalau esoknya sakit. Kan? So itu yang ni lah. Tapi kalau berkenaan kadar pula. Kalau cerita berkenaan kadar, OT untuk hari biasa biasanya kita darab dengan 1.5 daripada gaji sejam. So dia ada kiraan gaji sejam, boleh rujuk Google pun ada benda ni kan. Macam mana nak kira kalau orang gaji bulan, macam mana kita nak kira gaji sejam tu. Okay. So darabkan dengan 1.5 untuk hari biasa, untuk OT. Kalau hari yang macam saya cakap tadi, kita ada waktu rehat setengah jam dan kita setiap pekerja kena ada 1 hari rehat. Okey, tapi kebiasaannya kita bagi company yang kerja yang weekdays ni dia akan bagi Sabtu Ahad lah. Tapi satu hari itu dianggap sebagai hari rehat, iaitu hari Ahad lah biasanya. Okey, kalau dia dikendaki untuk bekerja pada hari rehat tersebut, gaji sejam tu didarab dengan 2. Tadi hari biasa 1.5, hari rehat 2. Tetapi kalau pada hari cuti umum pula, dia boleh dapat tuntut 2 hari gaji penuh. Kalau dia kena kerja masa tu. Overtime waktu hari public holiday. Okay. Dan itu kalau kena kerja biasa, maksudnya kena kerja 8 jam tadi. Betul. Pada hari public holiday dapat 2 hari gaji. Tapi kalau dia kena kerja lebih masa, contoh lebih daripada 8 jam, yang boleh maksimum sehingga 12 jam sehari, betul, dia boleh darab dengan 3. Okey. Kadar tu tuan, kita dia banyak lagi kepada Akta. Betul. Kita boleh rujuk balik kepada Akta Kerja. Okey Tan. Tadi saya tanya adalah majikan kena benarkan dululah baru pekerja ni boleh bagi. Betul. Okey, dalam satu lagi ada situasi tu adalah di mana majikan suruh pekerja ni overtime. Okey. Tapi pekerja ni tak nak overtime kan. Sebab pada hari tersebut contohnya lah kita kata memang hari raya. Okey. Hari yang memang contohnya memang public holiday, saya contohnya macam 31 Ogos dan sebagainya. Tapi majikan kata kena kerja, tapi pekerja tak nak kerja. Okey, dalam stand macam tu tuan, sebenarnya adakah boleh majikan paksa? Okey. Ataupun adakah perlu untuk pekerja ini ikut? Okey. Bila kita sebut perkataan paksa, dia berbalik kepada kontrak kerja kita. Maksudnya polisi syarikat. Kalau syarikat yang besar-besar biasanya dia orang ada dasar polisi, employee handbook, yang mana ada peraturan-peraturan yang orang kata didedahkan kepada pihak pekerja, dan pihak pekerja kena patuh. Termasuknya biasanya ayat biasanya pihak pekerja kena dengar arahan daripada pihak majikan. Okay, so arahan tak kisah datang daripada pihak manager ke, as long as dia within management syarikat tersebut, dia kena dengar. So bila kita nak sebut perkataan paksa tak paksa ni, dia berbalik kepada kontrak itu dan juga polisi syarikat tu. So kalau kata you daripada awal lagi dah bersetuju, you akan patuh pada semua arahan, so you tak boleh cakap majikan paksa. Faham. Sebab itu adalah arahan.
Yang memang dah pihak-pihak setuju. Yes. Melainkan dalam kontrak itu memang specifically sebut takkan ada overtime dan you takkan apa orang kata diarahkan untuk buat kerja overtime. So kita bersetuju kerja kat syarikat tu atas dasar kita tak perlu buat overtime. Tiba-tiba diarahkan buat overtime, itu dia boleh dianggap paksa lah. So kita boleh balik kepada sebenarnya balik kepada ini adalah contract of service tu sangat-sangat penting lah. Yes. Sebelum apa-apa kita nak ambil pekerjaan dan sebagainya. Betul. Okey. Satu saya cakap cuti tu sebab saya rasa penonton-penonton jugalah akan ada juga yang tak tahu sebenarnya cuti apa yang dalam akta pekerja ni yang kita kata cuti umum. Sebab ada negeri dia cuti, ada negeri dia tak cuti. Adakah dia kira cuti tu ataupun tak kira cuti tu ke macam mana tu? Nanti dia kata cuti ni saya duduk Selangor, hari tu pindah cuti, saya nak cuti juga hari tu. Macam tu. Kalau semua negeri punya cuti dia nak cuti kan. Betul, susah tak payah kerja lah. Betul. Okay, so berbalik pada topik cuti. Okay, cuti memang orang kata hak pekerja lah. Hak pekerja. Cumanya kalau ikutkan akta kerja, dia cuma ada 11 hari yang diwajibkan cuti. Okay, 11 hari yang wajib cuti. So hari ni maksud kita sebut wajib cuti ni maksudnya pada hari tersebut gaji jalan. Ada cuti yang dibagi tapi gaji tak jalan. Okay, so dalam 11 hari ni majikan wajib bayar. Contoh kalau pada orang yang kerja secara gaji hari, dia cuti pada cuti umum, gaji dia sepatutnya jalan, dikira pada hari tersebut. So 11 hari ni termasuklah 5 hari yang utama, yang wajib bagi cuti, iaitu pada hari Merdeka, 31 Ogos, Hari Malaysia, 16 September, Hari Keputeraan Agong, okay, Hari Pekerja 1 Mei. Okey, dan Hari Keputeraan Sultan-Sultan Negeri, ikut negeri lah. Jangan ambil duduk Negeri Sembilan ambil Keputeraan Negeri Selangor. Tak boleh lah. Okay. So dan pada untuk wilayah pula dia ada hari wilayah. Dia tak ada sultan kan. Okey, so hari wilayah. Okay. Itu antara 5 hari yang wajib untuk cuti. Dan selebihnya kita kata 11 hari tadi kan. Betul. So ada balance 6 hari lagi. Okey, 6 hari ni perlu ditentukan oleh majikan. Sebab apa akta kerja buat macam tu? Sebab ada syarikat yang kerjanya majoritinya Chinese. Ada syarikat majoritinya India. Ada syarikat yang campur, Melayu pun ada kan. So dia boleh ambil cuti umum tu hari perayaan. Kan? Contoh kalau kata syarikat tu majoritinya Chinese, dia tak adalah ambil hari Aidilfitri sebagai cuti. Dia ambil lah hari raya Chinese New Year. Kan? So macam itulah. So ada 6 hari yang boleh majikan pilih, tapi syarat dia majikan kena war-warkan sebelum masuk kalender baru. Bulan 12 tu dah kena publish dah. Tahun depan ini cuti kita. Untuk cuti umum yang dibayar. Maksudnya 6 hari ni. Ataupun majikan boleh juga ambil lebih. Kan? Dan juga ada hari-hari yang contoh cuti peristiwa itu wajib juga. Maksudnya dia digazetkan di bawah hari pelepasan negara lah. Kan? Maksudnya kadang-kadang kita umum menang pilihan raya, esok cuti. So itu kalau digazetkan, maksudnya benda tu boleh cuti. Maksudnya diwajibkan cuti. Okey, saya itu tak kira buat cuti tu. Okey, kita balik kepada satu isu yang biasanya jadi adalah boleh tak sebab tadi kita ada kontrak. Boleh ataupun tidak pekerja ni sebenarnya ditamatkan tanpa kita kata tanpa sebarang notis. Maksud dia kita terus hari tu contohnya lah pekerja tu buat salah apa benda tu, majikan dia rasa geram dan sebagainya, mungkin nak buang. Nak buang. Dia nak buang hari tu juga 24 jam buang terus. Okey. Boleh tuan cerita sikit apa sebenarnya prosedur kalau majikan ni dia rasa dia nak buang pekerja tu? Okey. Bila bercakap berkenaan dengan penamatan perkhidmatan, iaitu satu kontrak perkhidmatan, dia tak semua Cik Luqman, tak semua dalam situasi kita kata majikan tamatkan perkhidmatan dia tu sebab ada salah laku ataupun sebab dia tak suka. Betul. Ada juga yang kata in a good way lah kan. Dia memang nak berhenti ataupun syarikat tu orang kata dah sampai masa dia tak boleh cover. Kan. So dia terpaksa berhentikan, tapi in a good term. Ada juga yang kebanyakan yang kita nampak diberhentikan sebabkan ada masalah lah. Betul. Kan. So berbalik pada akta kerja, memang akta kerja ada peruntukan tempoh notis minimum. Okey, minimum mengikut tempoh kerja, iaitu Seksyen 12.2 Akta Kerja yang memperuntukkan untuk pekerja yang bekerja dah kurang 2 tahun di syarikat tersebut ataupun dengan majikan yang sama,
tempoh minima notis yang perlu diberikan oleh kedua-dua pihak, sama ada majikan ataupun pekerja nak berhenti ke, majikan nak buang dia ke, 4 hari. Okey, untuk pekerja 2 tahun ke bawah. Okey, 4 hari. Dan yang kerja lama pula dah lebih 5 tahun. Dah lebih 5 tahun, sekurang-kurangnya 8 hari. 8 hari. Tetapi dalam konteks ni, biasanya dalam kontrak kerja kita boleh apa orang kata ubah. Selagi mana perubahan yang kita buat dalam kontrak kerja tu tak memberi kekurangan kepada pihak pekerja. Maksudnya benefit dia tu kepada pihak pekerja. Kan kalau notis tu kurang, maksudnya benefit kepada pihak pekerja lah. Betul. Kan maksudnya tempoh notis tadi kan. Dari 4 hari, contohlah kita bagi 3 hari dalam kontrak kerja. Boleh. Tapi selagi mana kalau kata dia memprejudiskan ataupun menyusahkan pihak pekerja, kontrak tu terma tu automatik boleh angkat terbatal. So akan boleh jadi terma tu boleh terbatal sekiranya Yes. benefit tu kepada majikan. Betul. Instead of pada pekerja. Sebab atas kerja ni dia lebih kepada nak jaga protect hak pekerja lah. Protect pekerja. Okay. So tadi saya bagi tahu kalau katakan ditamatkan dan sebagainya dalam keadaan itu. So dia tak diberi notis pun. Tiba-tiba berhenti je. Tiba-tiba dah kena bagi terus berhenti je. So apa dia nak pergi mana? Dia kata macam saya kena berhenti. Dia tiba-tiba dah balik dia kena berhenti. Dia duduk kat bawah. Dia fikir, saya nak pergi mana? Okay. So apa tu dia nak pergi mana tu? Faham. Maksudnya ke mana dia nak Ke mana dia nak pergi? Dia nak pergi mengadu pada siapa ni? So, dalam situasi macam ni, biasanya diberhentikan 24 jam ataupun tanpa notis ni, dia biasanya melibatkan majikan rasa pekerja tersebut ada buat salah laku. Kan? So, kebanyakan kes yang dirujuk kepada, dia ada dua mahkamah dekat Malaysia ni. Kita ada Jabatan Tenaga Kerja dan juga Jabatan Perusahaan. Okay, Industrial Court. Okay, so dua ni yang membezakan adalah bidang kuasa mereka lah. Biasanya dekat JTK ni kita bincang berkenaan gaji apa semua ni. Jabatan Perusahaan pula kebanyakannya kita bincang berkenaan dengan penamatan kerja. Okay, itu yang saya nak fokuskan kat sini. Bila sesuatu isu berkenaan dengan penamatan kerja secara tidak adil, kita kata. Dia ada dua, secara tidak sah dan juga secara tidak adil. Okay. So bila kita sembang berkenaan tu, kita kena go through balik semua perkara yang dah berlaku. Insiden apa yang dah berlaku. Kenapa diberhentikan. Kan? Dia mesti ada bersebab. Dia tak boleh tu saja-saja aku nak berhentikan kau hari ni. Tak boleh saja. Jaranglah berlaku macam tu kan. Kalau majikan dia nak berhentikan apa tujuan ni. So biasanya ada kesilapan yang berlaku di pihak pekerja lah biasanya. Majikan rasa dia boleh diberhentikan ataupun ada rasa-rasa yang tak puas hati dia berhentikan. Okay, so bila kita dalam konteks tu kita kena lihat sama ada majikan tu dah melakukan perkara yang sewajarnya, seperti mana dalam kes-kes undang-undang sebelum ni dia kena buat show cause notice dulu. Kena bagi dulu surat tunjuk sebab. Dan kalau perlu, kalau kata bukti-bukti yang tak cukup, bukti yang nak ada tak cukup, dia perlu adakan satu fair hearing. Maksudnya pendengaran secara internal kan. Ini yang kita panggil domestic inquiry. Maksudnya dalam satu syarikat besar biasanya ada kan satu panel dilantik untuk mendengar kes ni sama ada yang mana pihak betul, pihak salah dan sebagainya. So dalam konteks ni pihak pekerja boleh rujuk kepada JPP, Jabatan Perusahaan ni, untuk mendengar kes ni sama ada majikan menamatkan pekerjaan ni secara sah atau tidak sah, secara adil atau tidak adil. Macam tu. Okay, maksud dia sebelum nak berhentikan pun ada perkara-perkara yang majikan kena buat dulu sebelum nak berhentikan pekerja tu. Betul? Betul. Okey. Okey, itu kita kata majikan yang kita memang tahulah ada salah laku dan sebagainya. Macam tu dia nampaklah benda tu. Okey. Katakanlah tuan saya bagi situasi memang ada satu salah laku yang kita kata serius lah. Contohnya pekerja ni memang kerap cuti tak bagi tahu, kerap datang kerja separuh-separuh hari. Kadang-kadang tu suku hari je saja dia datang. Tuan, so adakah perlu sebenarnya majikan ni masih follow ialah untuk kita follow notice, follow domestic inquiry, follow show cause letter. Adakah masih ada keplan untuk follow benda tu tuan? Kalau tanya saya, pengalaman saya mengendalikan kes-kes buruh ni lah. Kalau contoh yang Tok Lokman bagi tadi tu, sekadar cuti, masuk kerja lambat apa semua tu, itu belum cukup serius lagi. Maksudnya kesalahan yang macam tu, salah laku yang macam tu masih lagi majikan perlu
Follow buat lah, inquiry. follow procedure Buat tu lah. inquiry, Okay, buat buat inquiry. kenapa kau lambat, kenapa boleh tak tunjuk sebab kenapa tak hadir dan sebagainya. Kalau macam tu tuan, itu tak serius lah. Betul, itu kurang serius lah. Kurang serius. Kalau kita kata, kalau kita kata satu benda serius, lebih serius, katalah lebih serius. Contohnya apa tuan? Okey, biasanya kalau kita melibatkan serius ni biasanya adalah perbuatan jenayah lah. Perbuatan jenayah dalam syarikat. Kebanyakannya kes sekarang ni yang saya hadapi adalah kes-kes cabul dalam syarikat, sexual harassment, mencuri. Okey, perbuatan-perbuatan yang macam tu yang ke arah unsur jenayah itu dianggap serius. Dan majikan boleh memilih untuk menamatkan pekerja tersebut serta-merta, kan? Tapi masih lagi majikan tertakluk kepada sebab-sebab. Maksudnya kenapa dia perlu bagi juga notis, kenapa dia diberhentikan. Dia tak boleh sewenang-wenangnya halau keluar dan act macam tak ada apa. So masih lagi orang kata undang-undang protect kat situ, cumanya less benda yang perlu dibuat lah, kan. Faham dan sebab sekarang ni kita balik tuan, kita ada satu pekerjaan yang banyak orang lalukan ni, macam GrabFood, Shopee dan sebagainya. Itu pekerja-pekerja gig lah. Gig lah, betul. Okay, gig. So apa stand undang-undang kepada, adakah mereka ini pekerja, bawah atas pekerja ataupun tidak, ataupun macam mana? Sebab kita memang tahu kita memang aware dia adalah rider untuk Grab contohnya, dia adalah rider untuk Shopee contohnya, macam tu tuan. Malangnya mereka ni bukan pekerja. Okey. Dia cakap macam tu. Itu orang kata secara ringkas. Ringkas lah. Tapi saya percaya kerajaan sekarang ni sedang memperhalusi undang-undang untuk wujudkan satu akta lah khas untuk mereka ni. Sebab apa? Sebab nature ataupun sifat pekerjaan mereka tu lebih kepada kontraktor bebas. Sebagai contoh kita kata rider makanan lah, rider makanan. Dia ni dia masuk ke satu kontrak dengan pihak syarikat untuk menghantar makanan. Okey. So dia job basis sebenarnya. Job basis. So habis kerja habis. So dia boleh berhenti anytime, tak perlu bagi notis dan sebagainya. Kan? So dia tak tertakluk pada akta kerja sebab dia bukan pekerja. So cumanya dia tertakluk kepada terma dan syarat kontrak perkhidmatan tu sendiri. Kontrak untuk menyediakan perkhidmatan. Maksudnya dia adalah contract for service lah. Contract for service. Dia kontraktor kepada syarikat. Kepada syarikat lah. Yes. Okey. Saya tak banyak soalan, cuma saya nak kalau tuan boleh share lah apa pengalaman tuan ataupun apa kes yang berkaitan dengan hak pekerja ni yang buat tuan rasa boleh tuan share pada penonton-penonton kita hari ni, yang boleh kita buka mata, macam kes ni macam ni ada tuan. Ada tak kalau ada tu lah. Kalau nak cerita pengalaman ni banyak Tuan Lokman. Tapi itulah ini bukan pengalaman saya, tapi saya suka untuk kongsikan sebab saya baru baca laporan kes ni baru-baru ni, saya rasa sebulan atau 2 bulan lepas. Berlaku di Malaysia yang mana berkenaan cuti sakit. Cuti sakit. MC. Tapi ini berbeza, dia ada dua keadaan. Satu MC yang kita ambil dekat klinik yang 2-3 hari tu lah, sehari 2 hari macam tu. Tapi dia ada satu lagi iaitu kita panggil prolonged sickness, iaitu sakit berpanjangan. Dalam keadaan kita patah kaki, yang biasanya kita akan diberi MC 3 bulan, 2 bulan untuk recover, kan. So dalam kes ni apa yang berlaku, dia seorang pekerja ni dia mengalami keretakan kaki. So dia dapat MC selama 3 bulan ke 6 bulan if I'm not mistaken. So dalam keadaan masa tu bila syarikat nampak, syarikat tahu orang kata kepribadian dia ni macam mana, dia suka menipu ke apa ke. So syarikat berasa shock wasangka dekat dia. So syarikat buat siasatan. Bila buat siasatan, dia minta satu cuti prolonged sickness. So dalam tempoh ni syarikat perlu bayar dia. Sebab gaji jalan, sebab dia sakit, kan. Tapi apa yang mengejutkan adalah bila syarikat buat siasatan, ada PI atau personal investigator yang dilantik ni, dia pergi ambil gambar si pekerja ni. Dia ni panjat pokok rambutan. Main takraw. Kaki patah ni. Cuti. Kan? So bila ada bukti-bukti yang macam ni, so majikan tu tamatkan dia daripada pekerjaan. Sebab apa? Atas dasar tak jujur. Maksudnya tak jujur dalam dia punya pelepasan cuti dan sebagainya lah. So bila ada unsur tidak jujur ni dalam pekerjaan, mahkamah buat keputusan bahawa majikan boleh tamatkan dia serta-merta sebab dah tak ada lagi kepercayaan between majikan dan pekerja lah. Itu share yang saya boleh kongsikan lah, kan. Terima kasih tuan. Sebab kita masa pun dah pendek, saya cuma last soalan daripada tuan adalah apa tuan punya sebagai peguam,
nasihat dan juga harapan kepada mereka-mereka yang consider as pekerja dekat luar sana, untuk kalau katakan untuk bagi dia orang sikit panduan lah. Kalau kata ada kita unfairness berlaku pada pekerja-pekerja ni, so apa yang tuan boleh advise dia orang, apa first step yang kita nak tahu sekarang ni adalah first step apa yang dia orang kena buat. Okay. Sebagai precaution, kita kata langkah berjaga-jaga kepada semua pekerja. Mungkin nasib kita hari ini baik, mungkin esok lusa kita tak tahu. Okay. So sebagai langkah berjaga-jaga, saya suka untuk nasihatkan buat semua pekerja swasta untuk dapatkan satu salinan akta kerja. Sebab akta kerja ni bahasa dia tu tak terlalu complicated. Dia boleh difahami oleh semua apa orang kata golongan lah, golongan individu, dan kita boleh baca akta tu sebab dalam tu semua benda yang hak-hak yang seorang pekerja perlu tahu. Kalau boleh saya tunjuk contoh yang saya ada ni, akta pekerja 1955. Yang ni yang setakat Januari 2023, maksudnya dah ada ni lah. Yang saya beli ni dia siap ada regulation, orders, semua ada lah, part time, pekerja kanak-kanak dan sebagainya, holiday act, semua ni lah. Lengkap So lah. lengkap. So biasanya dapat macam ni, harga tak mahal pun, bawah RM50 je dah dapat dah kan. So simpan satu kopi. Sebab apa? Bila ada isu-isu berkenaan ni, kita dah tahu nak rujuk section mana, sebab dia ada index dan sebagainya. Itu langkah pertama yang untuk sebagai orang pekerja lah. Dan kalau berlaku apa-apa situasi yang kita rasa memprejudiskan hak kita sebagai pekerja, terus rujuk kepada jabatan-jabatan kerajaan yang wujud seperti Jabatan Tenaga Kerja kan. Kalau perlu kita adakan peguam, boleh rujuk Jabatan Bantuan Guaman. Betul. Kan. So apa tu, dan kalau melibatkan aspek diberhentikan kerja, rujuk kepada Jabatan Perusahaan. Okay, so itu antara badan-badan kerajaan yang wujud dan untuk melindungi ataupun membela hak pekerja kan. Kalau kata kes tu berasas, kes tu memang ada merits, so perkara tu akan didengar dan diputuskan oleh pihak mahkamah lah kan. Okay, saya rasa sebab masa pun tak panjang, so saya, itu soalan terakhir saya untuk sembang guaman Jabatan Bantuan Guaman kita hari ini. Terima kasih. So saya pertama saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Sama-sama sebab sudi bersama-sama dengan kita. Terima kasih kembali. Kongsi apa itu pekerja. Saya harap penonton-penonton yang tengok sembang guaman pada hari ini dapat sedikit sebanyak ilmu berkenaan dengan sharing kita pada hari ini, Tuan Fazrin. So itu saja. Terima kasih Tuan Fazrin. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.